Berapa banyak dalam kehidupan ramai orang, mereka buat sesuatu, mereka tak nampak apakah hala tuju sebenarnya yang dia nak capai. Okay, dia tak ada we call it end of mind. Kemana dia nak pergi sebenarnya? Nak buat bisnes. Siapa nak buat bisnes dekat tangan? Ramai orang nak buat bisnes, tapi dia tidak ada end of mind. Kemana sebenarnya dia nak pergi? Apa sebenarnya yang dia nak capai akhirnya? Bila dia buat berniaga, dia bina kewangan, ada setengah orang daripada anda mungkin tengah kerja, tapi anda nak berniaga. Kenapa? Jangan berniaga hanya sebab nak cuba-cuba. Jangan. Berniaga, mencuba tu tak salah, tapi berniaga lepas mencuba tu buat betul-betul. Belajar betul-betul macam mana nak bina betul-betul. Poin kat sini nak cakap adalah, dia mesti start with end in mind. You nak buat bisnes, kenapa?